orang tak ada. Biasanya banyak Felda lah di situ, tuan-tuan. Dia banyak Felda, lepas tu dia tak ada pekan, tak ada bandar. Ni Merdeka Perikatan Nasional boleh tahan jugalah kawasan ni. Ini dah masuk Semenjeram ke? Sebab depan sikit dah Bukit Pasir dah, tuan-tuan. Tengok ni, Fazli Saleh, Bukit Pasir. Ni dah masuk Bukit Pasir. Bukit Pasir Parlimen Pagoh. Lepas tu Bendera Perikatan Nasional banyak. Nampak? Bendera Perikatan Nasional banyak. Sebab ini dalam Pagoh. Pagoh ada dua je dun. Bukit Pasir, Bukit Kepong. Bukit Pasir ni orangnya padat. Jadi kawasan ni tak besar sebab orangnya padat. Dulu nama dia apa? Jorak kan? Don Jorak dulu. Dulu nama dia Don Jorak. Banyak tukar nama susah lah, tuan-tuan, kan? Banyak sangat tukar nama. Dia tukar sepadan, dia tukar nama. Tukar sepadan, tukar nama. Ini dah Sembang Baba Temiang lah ni. Temiang, tuan-tuan. Yang saya cakap dekat Muar ada Temiang dekat sini lah. Lepas tu satu lagi Temiang dekat Seremban. Yang jalan Temiang sekarang dah tukar jadi jalan Chen Man Hin kan. Jadi isu tu. Seremban dekat Muar, sini Temiang. Lagi satu Temiang dekat mana? Dekat Aceh. Yang dilanda banjir lumpur tu itu hari, Temiang besar tu Aceh besar lah, Temiang. Bermakna dulu kala orang Aceh ada duduk di sini, tuan-tuan. Bermakna orang sini sebahagiannya darah keturunannya dari Aceh. Orang sini memang international, tuan-tuan, kan? International. Bukan dari Aceh je, dari Siak pun ramai. Dari Siak, dari Minangkabau pun ramai sini, tuan-tuan. Dari Aceh pun ada sini. Jadi Jawa, Banjar, Bugis tu biasalah. Orang Cina, orang India tu biasalah, tuan-tuan. Biasa. Ini international punya tempat. Cina, India, kedai pelikan, membari, itu biasalah, tuan-tuan. Pakistan, jadi tokek kain, seluduk kain, biasa. Orang Aceh pun ada, orang Siak pun ada, Indragiri pun ada, orang Padang pun ada, macam-macam, tuan-tuan. Tu Sungai Terap dia tulis. Sebab orang Muar ni dulu kali pergi berdagang sampai ke Siak, tuan-tuan. Dulu kali berdagang sampai Siak, berdagang sampai Minangkabau, sampai Padang sana. Sampai Minangkabau berdagang, tuan-tuan. Pada masa tu orang Minangkabau sana lebih maju dari sini. Jadi orang sini pergi berdagang ke sana. Bukan sini je maju sepanjang masa, tak. Ada satu ketika dulu Sumatera tu lebih maju dari sini. Jadi orang sini pergi cari makan di sana. Ni Minangkabau sana, tuan-tuan. Jadi orang Cina datang berdagang sini, orang India datang berdagang sini, itu biasa. Itu biasa, tuan-tuan.
Sejak zaman purba kala lagi. Bukan zaman baru-baru ni je, bukan sejak zaman Melaka je, tak. Sejak zaman purba kala lagi memang orang Cina berdagang sini, orang India berdagang sini. Dah lama dah. Sebab tu nama apa? Nama tempat Pago. Lagi nama tempat apa tuan-tuan? Palo. Lagi nama tempat apa tuan-tuan? Pogo. Lagi apa nama tempat yang tak ada dalam peta? Sipo. Itu semua nama tempat yang dekat. Dia adik-beradik dengan Hang Dipo. Itu nak menunjukkan betapa pengaruh orang Cina tu. Bukan baru ni je. Bukan zaman Ya Ahloi je, bukan zaman Jihin, zaman Hasan je. Zaman dulu-dulu kala pun memang dah ada pengaruh. Sebab tu datang nama Pago. Sebab tu datang nama Palo. Ini dah simpang Bukit Pasir lah ni. Kiri tu masuk Taman Perindustrian lah. Taman Perindustrian Jorak. Dalam tu kampung Jorak tuan-tuan. Kampung apa? Kampung Raya apa nama raya dah? Sungai Raya. Itulah Kampung Sungai Raya. Ini dah Bukit Pasir dah ni. Banyak bendera harapan ni, merah-merah ni tuan-tuan. Tadi banyak bendera Dekatan Nasional kan. Bendera dacing tu tuan-tuan tengok. Alahai, golai je. Nampak bendera merah kan. Harapan. Saya tak sempat nak ingat lah. Saya tak sempat nak ingat siapa bertanding, siapa calon-calon. Ni baru nampak dacing dengan harapan. Perikatan Nasional tak nampak. Padahal Bukit Pasir ni. Ni baru nampak Perikatan Nasional sikit. Dacing banyak. Mungkin markas dacing ni. Ni banyak bendera BN. Sebab markas BN. Ni BN punya markas. Lepas tu tuan-tuan tengok langit gelap tu. Kalau depan tu kanan dah Yomping. Ni kalau masuk simpang kanan ni dah Yomping. Boleh Menai Hitam. Kalau kiri ni seberang sungai. Kalau kiri ni sungai, seberang sungai dah Don Gambir. Don Serom, Don Gambir. Kalau terus Bukit Kepong lah. Sekarang Bukit Pasir lagi. Okey, Pekan Bukit Pasir. Belah kiri ni Klinik Dr. Syahrudin Jamal. Belah kiri ni tempat kereta berhenti tu, beli buah tu. Klinik Dr. Syahrudin. Ni belah kiri ni.
Ijazah perubatan dari Universiti Indonesia. Saya tak tahulah universiti apa, Jakarta ke, gitu-gitulah. Tapi kalau Universiti Indonesia ni bukan apa tuan-tuan, ngeri-ngeri sikit. Ngeri-ngeri sikit kita nak percaya tu. MBBS Jogja contohnya kan, tu yang kita ngeri sikit. Tu gambar Fazli Saleh. Calon apa tu? Dia ucap selamat tahun baru hijrah pula. Belah kanan ni bendera BN pula, Perikatan Nasional Harapan. Bendera Dacing tak ada, tuan-tuan tengok bendera Dacing. Tapi yang merintah Johor Dacing, tapi benderanya tak ada. Ini Bukit Pasir ni tuan-tuan dah. Bendera Dacing tadi dekat markas dia. Kat Sempang tak ada. Lemah. Patut Sempang lah bendera tu banyak. Ini Sempang bendera tak ada, macam mana saya MBD berkempen? Kan? Muhyiddin semalam keluar berita, dia kempen apa? Jangan undi Dacing. Undi Dacing bermakna undi Najib. Najib yang menyelewengkan dana YADB. Undi Dacing bermakna undi Zahid. Zahid yang kerjasama dengan DAP, kata Muhyiddin, tuan-tuan. Jalan Najib selewengkan duit YADB kan. Suruhlah menantu dia tu balik kan. Menantu Muhyiddin tu lagi pasal apa? Muhyiddin ni dia punya cara cakap tu macam orang tak tahulah. Dia punya ni, dia punya pekong tu, dia punya cerita tu macam bagus sangat lah Muhyiddin ni tuan-tuan. Jangan undi Dacing lah. Undi Dacing mana undi Najib. Najib tu seleweng dana YADB. Yang menantu kau tu tak balik pasal apa? Engkau tu pun ada kes, bukan kau tak ada kes. Tunggu masa je lah nak duduk dalam kan. Tunggu masa je nak duduk dalam Muhyiddin. Kau boleh cakap lah Najib seleweng YADB lah apa dah. Macam orang tak tahu, macam orang ni semua bodoh. Hari semalam keluar berita apa tuan-tuan? Dolo bakal diberikan hadiah oleh Donald Trump sempena hari lahir Amerika Syarikat. Seramai 250 orang akan diberikan hadiah oleh Donald Trump, termasuklah Dolo. Iaitu hadiah berupa apa? Hadiah berupa pengampunan. Keluar berita semalam tuan-tuan. Dolo akan mendapat hadiah berupa pengampunan dari Donald Trump. Tuan-tuan tengok, belum dihukum, belum jalani hukuman, dah dapat pengampunan Dolo tu. Kan nampak sangat Donald Trump tu yang sama-sama dengan Netanyahu yang mengebom Gaza. Kan? Yang Allah Ta'ala ada firman, orang Yahudi, orang Nasara tak akan redha kepada kamu sampai hari kiamat. Kan? Donald Trump tu orang Nasara, orang Kristian. Netanyahu tu orang Yahudi. Allah Ta'ala ada firman. Sebab tu dia bunuh orang Gaza, orang Palestin. Habis apa pasal dia beri pengampunan kepada Jolo? Sebab Jolo tu orang dia. Itu pun Muhyiddin nak terberang lagi tuan-tuan. Menantu dia dah sorok dekat Dubai, lagi nak mengata orang macam dia tu bagus sangat. Bila Donald Trump bagi pengampunan kepada Jolo, apa asal Muhyiddin tak berbunyi? Asal Muhyiddin tak berbunyi tuan-tuan? Sebab Muhyiddin pun sama dalam komplot ini. Scheme of things. Muhyiddin tu pakar buat scheme of things tuan-tuan. Dia kenakan Najib, dia dengan Mahathir.
Dia dengan Anwar, dia dengan Daim, buat scheme of things. Kalau dia betul-betul bersih kan, kalau dia betul-betul bersih, suruhlah menantu dia balik. Apa pasal dia tak suruh Anwar pergi tangkap Jolo kan? Sekarang Jolo pula nak diberi pampunan oleh Donald Trump. Apa pasal Muhyiddin tak berbunyi, tuan-tuan? Muhyiddin nak membodohkan rakyat macam rakyat ini terlampau bodoh. Macam rakyat ni tak tahu membaca. Itu cerita dia, tuan-tuan. Yang ketimbang pula, tuan-tuan tahu lah kan? Ketimbang. Dia tak ada nama dia kata tak ada. Kita ada name dah keluar setahun, dia senyap aja. Itu memang ketimbang, tuan-tuan. Scheme of things memanglah. Scheme of things tu termasuk ketimbang. Termasuk Daim, termasuk Mahathir. Memanglah kita semua tahu. Itu benda Hisham Jalil mana berani sebut. Sebab Hisham Jalil sebahagian dari Mahathir. Itu benda Papa Gomo mana berani sebut. Sebab Papa Gomo orang Mahathir, tuan-tuan. Ini Bukit Pasir. Ni boleh harapan lelaki ni. Mungkin ni markas dia kat sini. Ataupun orang kuat dia duduk situ, penyokong kuat dia. Kawasan ni tak berapa ada rumah, tuan-tuan dah. Kawasan ni kurang rumah. Kalau masuk kanan ni ada tanah lot. Turun bukit tu masuk kanan ada jalan tar, mini tar, ada tanah lot dalam. Dalam tu ada satu orang nama dia Mahathir. Belah kiri ni kilang, belah kanan belah kiri tu kilang, depan tu belah kanan tu ada lorong, ada tanah lot. Tak luas lah, ada sikit lah tanah lot. Yang duduk dalam tu ada cikgu nama dia Mahathir, tuan-tuan. Bukan Mahathir Mohamad. Yang Mahathir apa saya tak tahulah. Dulu saya kawan dengan anak dia. Ni lorong ni. Ni kot. Bukan, depan sikit. Nama dia Mahathir, Cikgu Mahathir. Dia macam India Muslim lah. Anak dia cantik, tuan-tuan. Sebab tu saya kawan dengan anak dia dulu. Saya kalau kawan dengan orang perempuan yang cantik-cantik je. Kalau tak cantik saya tak nak kawan.